Lanjutan genjatan senjata dalam perang antara Amerika Syarikat dan Iran tidak akan berlaku dan rantau ini sedang bersiap sedia untuk fasa baru peperangan. Iran secara terbuka mengejek kenyataan Trump bahawa kononnya kedua-dua pihak telah mencapai persetujuan mengenai program nuklear Iran atau kawalan ke atas Selat Hormuz dan dalam keadaan ini berlaku peristiwa yang sangat pelik dari pihak Washington. Donald Trump menyatakan bahawa J.D. Vance dan delegasi Amerika yang terlibat dalam rundingan damai dengan Iran sedang dalam perjalanan ke Pakistan dan dijangka akan mendarat dalam beberapa jam lagi. Namun di Tehran, mereka menyatakan bahawa mereka tidak menghantar perunding mereka ke Islamabad dan secara keseluruhannya, mereka tidak nampak gunanya bertemu dengan orang Amerika yang kononnya sedang terbang ke Pakistan pada masa ini. Selepas itu, Trump menyatakan bahawa beliau bersedia untuk bertemu sendiri dengan pihak Iran bagi mencapai persetujuan, tetapi menambah bahawa beliau tidak akan melanjutkan gencatan senjata, yang mana, ingin saya ingatkan, akan tamat pada petang 21 Ogos. Sebagai tindak balas, Iran menyatakan bahawa mereka tidak mengiktiraf sebarang ultimatum daripada Amerika Syarikat dan tidak berniat untuk menyerahkan uranium yang diperkaya kepada pihak Amerika atau yang penting kepada mana-mana negara lain, serta tidak mahu kembali ke meja rundingan. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulakan, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka, tinggalkan sebarang komen anda di bawah episod ini dan langgan saluran Telegram saya Peci News. Pautannya ada di dalam deskripsi. Di video ini juga terdapat pautan tentang cara anda boleh menyokong kerja saluran YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih atas sebarang sumbangan atau tajaan daripada anda. Jadi, Donald Trump secara rasmi mengumumkan bahawa beliau tidak akan melanjutkan gencatan senjata dengan Iran. Jadi Iran hanya mempunyai sedikit lebih daripada sehari untuk mencapai perjanjian. Tetapi tiada sebarang petanda bahawa Iran bersedia untuk berunding. Dan di sini, mari kita susun semuanya dengan teratur dan bincangkan satu persatu. Donald Trump hari ini mengumumkan bahawa Naib Presiden Amerika J.D. Vance akan mengetuai delegasi Amerika dalam pusingan rundingan seterusnya dengan Iran di Islamabad sebelum tamatnya tempoh gencatan senjata pada malam Selasa. Tetapi pada saat video ini diterbitkan, delegasi tersebut sudah pun mendarat di Islamabad. Jika kita percaya kepada kenyataan awal Donald Trump yang mengatakan bahawa mereka sudah berlepas. Dan seperti sebelum ini, rundingan tersebut mungkin memberi peluang pada saat-saat akhir untuk mencapai persetujuan atau sekurang-kurangnya melanjutkan gencatan senjata. Walaupun Iran masih belum mengesahkan penyertaannya dan bimbang bahawa ini hanyalah helah dari pihak Rumah Putih. Hanya sehari yang lalu, Trump dengan yakin menyatakan bahawa perjanjian itu hampir pasti dalam genggaman. Цитата. Anda tahu, saya rasa baik. Konsep perjanjian telah dirangka. Saya rasa kita mempunyai peluang yang sangat baik untuk menyelesaikannya. Tetapi pegawai-pegawai Iran di pihak lain menurunkan jangkaan dan nampaknya mengesyaki bahawa cakap-cakap Trump tentang perjanjian itu mungkin hanya alasan untuk sesuatu yang mengejutkan. Setakat rakaman episod ini, pegawai-pegawai Iran belum mengesahkan bahawa mereka akan menghantar perunding ke Islamabad dan beberapa pegawai Iran telah menyuarakan andaian bahawa niat sebenar Trump mungkin adalah untuk memulakan semula peperangan, bukannya berunding. Agensi berita rasmi Iran menafikan maklumat mengenai rundingan yang dirancang dan menyatakan bahawa tuntutan pentadbiran Trump adalah tidak berasas dan tidak realistik. Pertukaran pendirian yang kerap, percanggahan yang berterusan dan sekatan yang masih berjalan tidak meninggalkan sebarang prospek yang jelas untuk rundingan yang membuahkan hasil. Dan hari ini, menurut kenyataan Wakil Kementerian Luar Negeri Iran, menjadi jelas bahawa Teheran tidak merancang untuk menyambung semula rundingan seperti yang mereka nyatakan pada masa ini. Pada masa yang sama, Wakil Kementerian Luar Negeri Iran mengesahkan bahawa Iran telah memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Menurutnya, sebelum ini selat itu dibuka berdasarkan persetujuan dengan Washington, namun keputusan itu telah dikaji semula atas dua sebab. Kerana pelanggaran gencatan senjata yang berterusan di front Lubnan dan kerana sekatan laut terhadap kapal-kapal Iran oleh Amerika Syarikat. Pihak Iran juga sekali lagi menyatakan bahawa mereka tidak mempercayai Washington dan mengkritik tindakan Amerika Syarikat. Selain itu, Iran menyatakan bahawa mereka tidak mengiktiraf sebarang ultimatum daripada Amerika Syarikat dan tidak berniat untuk menyerahkan uranium yang diperkaya mereka kepada Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain. Perkara ini dinyatakan oleh Wakil Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, dan berikut adalah petikannya. Republik Islam Iran tidak mengiktiraf sebarang tarikh akhir atau ultimatum
dalam memastikan kepentingan nasionalnya. Iran akan mempertahankan kepentingannya selama mana yang diperlukan. Sekiranya terdapat tindakan nekat baharu dari pihak Amerika Syarikat atau Israel, Angkatan Bersenjata Iran akan bertindak balas sepenuhnya dan dengan tegas. Saya ingin menekankan secara khusus, pada mana-mana peringkat rundingan semasa atau sebelumnya, isu pemindahan simpanan uranium yang diperkaya milik Iran kepada Amerika Syarikat atau mana-mana negara lain tidak pernah dibangkitkan. Dan secara prinsip, pilihan ini tidak pernah menjadi agenda Republik Islam Iran. Itulah kenyataannya. Dan semua ini berlaku selepas Donald Trump secara terbuka menyatakan keyakinan bahawa perjanjian damai akan dimeterai tidak lama lagi. Dan beliau menyatakan bahawa kononnya orang Iran telah bersetuju untuk menyerahkan semua uranium yang diperkaya mereka kepada pihak Amerika. Tindakan Iran berlaku selepas Donald Trump enggan menarik balik sekatan di Selat Hormuz serta selepas Teheran menyatakan bahawa Amerika Syarikat telah mengambil pendirian maksimalis yang baharu. Dan di sinilah peristiwa terpenting beberapa hari terakhir berlaku. Donald Trump telah memanggil mesyuarat luar biasa pada hari Sabtu di Bilik Situasi Rumah Putih di mana biasanya operasi ketenteraan masa depan dibincangkan. Sejurus selepas itu, Trump berkata, "Kami menawarkan perjanjian yang sangat adil dan munasabah dan saya berharap mereka akan menerimanya. Kerana jika tidak, Amerika Syarikat akan melumpuhkan semua stesen jana kuasa dan semua jambatan di Iran. Cukuplah jadi orang baik. Mereka akan menyerah dengan cepat, menyerah dengan mudah. Dan jika mereka tidak menerima perjanjian itu, bagi saya adalah satu kehormatan untuk melakukan apa yang perlu. Sesuatu yang sepatutnya telah dilakukan oleh presiden-presiden Iran yang lain selama 47 tahun yang lalu. Sudah tiba masanya untuk menghentikan mesin pembunuhan di Iran." Saya akan berhenti di sini. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh melakukannya melalui sebarang derma atau langganan penaja berbayar. Bagaimana untuk melakukannya? Semua pautan dan maklumat ada di dalam keterangan video ini. Di situ juga tertulis, sokong saluran Alexi Peci. Pilihlah mana-mana format yang paling sesuai untuk anda. Saya akan berterima kasih atas apa jua sokongan anda. Itu sahaja. Jaga diri anda. Jumpa lagi semua.